Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi kuih keria. Nah, pertama sekali saya nak lenyekkan lebih kurang 500 gram keledek kuning. Keledek ni sebenarnya dah manis dah. Kemudian saya nak masuk 1/2 cawan tepung gandum. Kemudian saya letak garam sedikit supaya ada rasa. Dan juga letakkan sedikit tepung beras, lebih kurang 1 sudu macam itu. Nah, kemudian kita gaul rata bagi sebati kesemuanya. Dan bagi nak memudahkan kita menggaul, kita guna tangan. Jangan lupa cuci bersih dulu tangan, lalu kita gaul ataupun kita uli sampai ia bertukar menjadi dough macam gini. Nah, nampak tak? Dah tak ada putih-putih lagi, semua dah sekata keledek dan kita punya tepung tu. Kemudian di sini saya nak sapukan minyak sedikit kat telapak tangan. Lalu saya nak bentukkan dia menjadi bulat macam donat gitu. Tengahnya kita lubangkan sewajarnya kuih keria macam mana. Lakukan proses ini sehingga adunan kita habis. Kalau nak cantik mungkin boleh guna cetak. Macam saya cuma bentukkan sendiri sebab nak buat makan sendiri. Jadi tak buat jualan. Nah, ni dia. Setelah selesai proses membentuk, sekarang mari kita ke langkah yang selanjutnya. Tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Setelah minyak panas, ambil kesemua adunan telah kita bulat atau bentukkan, lalu kita nak goreng kesemuanya sehingga ia masak dan garing. Nah, siapa dekat sini suka sangat makan kuih keria? Ini antara salah satu kuih kesukaan atuk saya. Dan biasanya kalau buat kuih keria ni saya suka keledeknya lebih, tepungnya kurang. Kalau tepung lebih tak sedap, nanti keras. Kalau keledeknya lebih, nanti dah sejuk pun tetap lembut dan sedap. Ni jangan lupa dia bolak-balik agar ia digoreng dengan sekata. Setelah kekuningan, dah garing dah masak, boleh angkat dan toskan. Kemudian kita sejukkan ataupun kita sisirkan ke tepi. Pastikan ia betul-betul sejuk, baru kita ke langkah yang selanjutnya lah. Sambil nak tunggu dia sejuk tu, kita nak buat air gula. Di sini saya masukkan 1/2 cawan gula dan 1/2 cawan air. Ni saya guna kuali yang sama, jadi bukan kotor. Nampak kan macam ada hitam-hitam tu tadi bekas goreng keledek tadi tu. Nah, kemudian biarkan sehingga ia mendidih kuat dan matang ataupun tua lah gula kita tu. Lalu letakkan garam sedikit agar ia tak manis, sekadar manis. Ada juga asin-asin secukup rasa lah senang cakap. Saya juga tadi tambahkan daun panas supaya dia wangi. Kalau gula kita tu dah tua, bolehlah kita masukkan kita punya kuih keria tadi tu. Ni kita tinggal salut lah. Salut bagi merata. Dan saya juga nak tambahkan sedikit tepung gandum. Ni yang nanti bagi kuih kita cantik. Kalau tak nak letak pun tak apa juga, tapi lebih baik diletak, okey? Nah, ini dia kuih yang telah siap kita salut ataupun kita sira. Nah, ini dia hasilnya. Bagaimana menurut anda? Cukup mudah kan resepi kita pada hari ini? Simple sangat bahannya dan cara pembuatannya juga tidak susah. Jadi nak tahu sedap tak sedap, kenalah cuba sendiri di rumah dan menilai sendiri sama ada ia kena atau tidak dengan teka anda. Ini crispy garing di luar dan lembut sangat di dalam. Rasanya sedap, manis, lemak, cukup rasa.